Quality how hampa tak sodok pakailah brand Choi. If you dislike someone, dislike them alone. Don't recruit others to join your cause. Design how, jangan duk belilah brand Choi. Itu dulu. Saya boleh kata itu dulu. Yes, dulu saya tak mengutamakan quality disebabkan dulu saya mengutamakan quantity keluar. Sekarang ni saya lebih keutamaan saya meletakkan keutamaan saya sekarang ni untuk produk saya adalah quality. Nak tengok perbandingan quality. Kita tak ada quality yang dulu, tapi semua orang tahu quality kita yang dulu zaman kita buat JC retro, JC mesh tu memang out. Untuk yang sekarang ni kita ada buat keluaran macam-macam. Ada yang basic punya design, ada yang heavy grafik, ada yang grafik design depan belakang, dan ada yang simple, dan ada yang berkonsepkan motorsport. Hari ni tunjuk apa? Dua barang dalam scene motorsport punya pakaian. Mai sini dekat-dekat. First kali kalau hampa order, dia akan main macam ni. Ni adalah Choi Motorsport half zipper. Okey, lah ni kita nak tunjuk dekat-dekat kat hampa. Hampa main tengok ni. Jahitan, kualiti kami macam mana. Tengok jahitan. Tengok ni. Tengok collar kami, jahitan, half zipper. Tengok, kemas. Ini warna hitam ah. Kalau warna merah macam yang saya pakai ni lah, warna merah. Belakang dia macam ni. Untuk sesiapa yang pernah membeli Choi Motorsport, boleh tak saya perlu sangat-sangat komen hampa. Penuhkan dekat ruangan komen tu apa pandangan hampa tentang kualiti produk baru saya, Choi Motorsport V3 SE dan Choi Motorsport V3. Okey, yang ni hitam dan ini merah. Tengok macam mana jahitan kemas. Tengok. Ni, bak kemas. Jahitan tepi dia, bak. Ni jahitan label. Ni. Ini biasa ni potong sikit-sikit ni macam lebihan ni potong lah, tak ada masalah. So ni belakang dia. Tengok macam mana kemas. Siapa yang pernah membeli Choi Motorsport dia akan tahu macam mana kualiti untuk produk Choi Motorsport lah. Dan produk-produk lain yang terbaru lah. Boleh tak penuhkan dekat ruangan komen about feedback. Saya perlukan feedback hampa. Dan tak lupa juga guys, baju ni ada barang return daripada customer lah. Especially yang warna merah ni lah, ada barang return daripada customer yang order main-main. Kat beg kuning profile ni pun ada lagi. Apa boleh tengok kat beg kuning sekarang ni dengan harga RM79 sahaja. Dan kenapa saya tak mau buat diskaun, promotion teruk-teruk dah macam dulu-dulu. Set promotion tak. Sebab saya nak jaga kualiti barang saya. Saya tak nak senang-senang wenang set turun harga, set naik harga. Lepas ni orang dah tak mau beli dah dengan saya. Hari ni orang beli RM79, esok RM49. Tak. Sekarang ni harga ni memang stick dengan harga RM79. So apa tengok dekat profil saya, tekan kat beg kuning. Dekat beg kuning ada baju ni. Ada masih ada lebih-lebihan lagi.